Hari ni aku nak kongsikan satu kisah benar yang berlaku pada kawan baik aku sendiri yang bernama Yusdi. Cerita ini sampai sekarang buat aku meremang kalau teringat. Kisah ini berlaku ketika Yusdi bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah hospital lama atas bukit. Malam tu, macam biasa dia kena ronda ikut jadual, dari satu checkpoint ke checkpoint lain. Kawasan itu memang sunyi, lebih-lebih lagi dekat kuarter staf yang terletak paling hujung berdekatan dengan lereng bukit. Tak ramai staf hospital yang tinggal di sana sebenarnya, jadi kebiasaannya kawasan tu memang sunyi sepi je. Yusdi sempat rehat sekejap sambil hisap rokok sebelum dia teruskan ronda terakhir. Masa itulah, Yusdi ternampak satu lembaga perempuan berambut panjang, berbaju putih, berdiri tegak memandang tajam ke arahnya dengan wajah yang mengerikan. Jantung Yusdi terhenti dan dia pengsan di situ juga. Apa yang terjadi selepas itu menjadi misteri dan tanda tanya sehingga kini. Tiada siapa yang tahu ke mana dan bagaimana dia hilang pada malam itu.